5 kesilapan pemakanan yang saya biasa jumpa di kalangan pesakit-pesakit saya. Nombor 1, terlalu banyak makan makanan yang diproses atau bergula. Minuman manis, makanan segera, snack yang bergula. Kesilapan nombor 2 pula adalah kurang pengambilan sayur dan serat. Serat ni bukan untuk kita je, tetapi dia unik untuk bakteria-bakteria yang duduk dalam usus besar kita. Bakteria ni makan serat, lepas tu keluarkan bahan-bahan yang boleh kurangkan keradangan di dalam badan kita. Kita panggil short chain fatty acid. Diet yang kurang serat dan nutrien yang penting boleh meningkatkan keradangan dan masalah usus. Kesilapan nombor 3 pula adalah pemilihan lemak yang salah. Ambil lemak tepung dan trans fat yang berlebihan. Contohnya makanan-makanan bergoreng dan margarin. Nombor 4 pula adalah tidak cukup minum air kosong. Kita banyak gantikan minuman-minuman yang bergula dan berkafein. Makanan-makanan atau minuman yang banyak fruktos yang boleh naikkan keradangan di dalam badan kita. Kesilapan nombor 5 pula, kita makan terlalu kerap. Kita makan macam lembu. Setiap 3-4 jam kita asyik makan je. Lembu tengok kita makan kerap pun dia geleng kepala. Kalau kau suka konten macam ni, aku nak kau follow, like dan komen dan join grup aku yang percuma.